5 cara yang anda boleh gunakan untuk minta masa lebih. Contohnya anda dalam discussion, anda tak boleh nak bagi jawapan terus, anda nak minta masa lagi. So what can you say? Okay, let's go to the first one. Can I get back to you on that? Maksudnya boleh tak saya jawab kemudian? Kita nak minta izin kita tak jawab waktu tu. Yang kedua, can we revisit this later? Or kita boleh cakap, can we look at this later? So yang ini maksudnya kita cakap, ni nanti kita tengok balik boleh tak? So kita minta masa. Yang ketiga, I'll get back to you as soon as I can. Maksudnya, nanti saya datang balik kat awak secepat mungkin. Yang keempat lah, I need more time to do this. Saya perlukan lebih masa untuk buat ni. So itu direct, memang kita cakap kita nak masa. Yang kelima, I'm still working on it. Saya tengah buat lagi lah. Maksudnya apa? Belum siap dan kita perlukan lebih masa. Kalau anda managers, professionals yang selalu nak menguruskan manusia, ada masalah nak gunakan English, anda rasa susah, anda rasa stuck sampai image tercalar, pastikan anda cuba join Try Kelas I Fikir English. Dan sementara tu anda kena tahu